Nih, menu telur goreng ikan masin. Assalamualaikum. Hari ni kita mai tengok cara buat telur goreng ikan masin. Dia. Apa cara yang lagu mana Kita mai tengok sekali. Pas belum nak kita tengok, tolonglah tekan like, tekan share, tekan tiktok kita tak dah. Mari kita tengok sekali dah. Mula-mula kita mai tengok dulu. Barang je tu gopo tu kita bakar dah. Nak buat telur goreng ikan masin dah. Ni dah. Nampak dah tahu. Kita cedek Tengok masak. Cili padi, cili api ada. Lepas tu kacang panjang potong dulu. Bawang merah potong dulu. Lepas tu tak lupa telur kita buh masuk dalam ni dah. Hak penting kali ni ikan masin. Ikan masin kita cicil we dih dah. Buh masuk sekali. Habis. Saya bagi dah. Lepas tu kita kucah. Kucah we rata molek dah. Lupa soging nobo. Ni, cicak pukau tong dah. 1 2 3 4 5 ni. Sedikit becing. Lepas tu gula dah, sakar dah. Lepas tu kita masuk cicak sotong belesa. Lepas bu kakak cukup belakang okey. Kita kucah we rata molek dah. Kucah we siapa nak buih dah. Nampak dah oleh video ni. Ni. Taruh ni boleh dah ni. Dah. Telur kita kucah siap dah Kita mau tengok. Cara buat tu lagu mana. Cara goreng dah ni. Kita jadi bagi je dah. Kita mau tengok cara buat lagu mana dah. Lepas tu kita main goreng je pula dah. Mula-mula kita buat minyak dah. Minyak sebanyak sangat kadar ni boleh dah. Lepas tu kita tunggu atas minyak ni berapa panas ya. Apabila minyak boleh dah telur kita buh kakah ni ni dah. Kita buh masuk. Itu kucah we atau telur ni rasa molek dah. Kita pun tak kena oyak. Kucah bekno nak kena oyak. Mudah-mudahan buat tu oleh video ni ada. Api yo itu buka koda dah, jangan dekat sangat dah. Koko kosek-kosek, main-main ayo sikit aja, jangan wih sangat. Orang wisapa kering baru tak makan. Kalau dah bawel pun dah bawel tik molek Ni dah bawel habis tu awak kau dah ada lepas kemas dah ambil mana bagi dah. Baru sedap, baru ikan masin naik. Jadi. Ni. Boleh dah ni. Lepas tu kita kecap tengok rasa lahana dah. Ni dah. Ni dah. Telur goreng ikan masin kita dah. Bismillahirrahmanirrahim. Molek rasa. Makan nasi putih jadi. Kau rasa sedap dah kita boleh tangguk lah. Tangguk dah atas nasi. Kau sedap menu ni. Ni dah. Buh atas nasi dulu lah. Sedap ni. Ni dah telur goreng ikan masin kita sudah dah. Pas kalau pihak terawak boleh kita dah. Tak payah apa boleh komen like video ni dah. Lepas tu jangan lupa tolong tekan like, share kita tak dah.